Sebanyak 13 projek baik pulih dan komuniti di kampung Bukit Sapi, Lenggong, Perak berjaya disiapkan mengikut jadual oleh Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW menerusi program Kampung Angkat Madani. Ketua Setiausahanya, Dato' Muhammad Khairi Razman Muhammad Anwar berkata, projek melibatkan peruntukan 1.1 juta ringgit itu dilaksanakan bagi menambah baik kemudahan asas dan meningkatkan kualiti hidup penduduk luar bandar. Menurut Datuk Muhammad Khairi, antara projek fizikal dilaksanakan menaik taraf sekolah agama, titi sungai, klinik desa serta pemasangan lampu jalan solar dan infrastruktur sekolah. Manakala projek bukan fizikalnya pula meliputi gotong royong keceriaan kampung, pelaksanaan program pusat komuniti desa mobile dan program motivasi pelajar. Selain itu, KKDW turut melaksanakan program selenggara elektrik rumah impian seri bagi meningkatkan tahap keselamatan elektrik kediaman golongan B40. Dato' Muhammad Khairi ditemui pada Majlis Kenduri Rakyat Desa Madani 2025 sebagai acara penutup pelaksanaan program Kampung Angkat Madani dan Sekolah Angkat Madani di Kampung Bukit Sapi.